Nak putuskan akar-akar dengan seri tunggang pokok dia. Bukan kat tempat tu kita pergi, nanti kita pergi tantang ranting ni sekarang. Kamu perangi Yahudi yang berada di tempat-tempat kamu. Itulah dalam berbagai bentuk. Yang tak kata barang, kata itu pun tak boleh. Kita kata apa? Kalau kita tu tak pergi McD, kesianlah kalau kita yang kerja dekat McD tu, carilah kerja lain. Sampai bila nak bagi alasan macam ni? Sampai dah peringkat pula kalau nak Islam nak cari dan berbuat sesuatu untuk memakmurkan makanan segala milik orang Islam. Sampai bila kita nak bagi alasan? Sejak dulu saya ingat orang kata apa? Tak boleh nak salin susah. Kata kita kena pisau dekat isteri kita dekat bergali-bergali. Zaman tu tahu bakal sakit puan banyak India dalam bergali. Lelaki juga tu. Kita bukan semua badan isteri kita tuan-tuan yang kita boleh lihat. Bayangkan kita nak salin bawa isteri kita terah isteri kita ke orang lain. Orang bukan Islam. Tapi kemudian datang kesedaran Islam. Anak-anak gadis orang kita atas kesedaran Islam. Belajar walaupun tak suka, orang perempuan dia tak suka, tunggu tengok harta dia, maruah dia. Tapi demi nak selamatkan maruah wanita Islam yang lain, anggap jihad. Dia belajar. Hari ini berapa banyak ada klinik-klinik salin Islam yang dikenali oleh wanita Islam. Kalau tak ada semangat jihad, semangat jihad takkan timbul lah benda ni. Sampai bila kita akan terus bergantung. Sebab tu dia pandai, dia tahu kamu kutuk, kamu hantar, bawa lah sepanduk banner macam mana pun. Esok kamu akan makan di kedai-kedai makanan aku juga. Kamu akan serah juga duit kamu dalam perniagaan-perniagaan aku. Tu Sir Jack Cohen tu. Berapa lama? 98 lagi. Kemudian usahakan Tesco buku atas nama isteri dia. Tesco Cohen. Sampai hari ini. Berapa banyak berkembang dia ke orang negara. Susah. Pergi pasar raya lain, sayur dah lain, Tesco sayur dia segala lah, tu pula. Apa sayur? Satu. Yang kedua, lebih besar lagi orang kita kata apa? Pergi pasar raya jenis macam ni senang, di one stop. Semua boleh ada. Kalau pergi kat kedai bukit orang Islam, kalau ikan barang masak tak apa aja. Kalau nak beli hati-hati, nak pergi pula ni, kena pergi 3 kedai, tuan-tuan. Bawa lah kereta, tinggallah ketiga kedai orang kita pun, walaupun mahal, yang benda yang kita keluar dikira ibadah oleh Allah. Setiap minyak yang kita habis dikira pahala oleh Allah, dibayar balik. Ini pelaburan dengan Allah. Ini beri pinjam kepada Allah. Inilah pinjaman pada Allah. Kau tidak sampai bila datang hal macam inilah Allah datang supaya kau blessing pada Allah, supaya kamu bertahu semula. Susah sebenarnya kalau kita tidak ada kekuatan persaudaraan yang sangat luar biasa. Rasulullah sampai kota Madinah tu, dia tengok kan orang Ansar dengan orang Mesir lembut. Kita pergi buat haji dengan umrah, tentang kita perasakan bila duduk kat Mekah berbeza dengan duduk Madinah. Watak orang Madinah tu memang dah begitu watak dia. Imam biasanya kalau kita baca, kita dengar dia baca Quran, suara dia lebih lunak berbanding imam di Makkah. Orang-orang di Madinah sendiri pun lebih dia punya ikram dhuyuf dia meraih tetamu melebihi orang-orang di Mekah. Satu mungkin di situ berada roh dan jasad Rasulullah SAW. Tapi yang kedua, itulah sifat penduduk Madinah Rasulullah sampai begitu mudah diterima Islam. Sampai hari ini generasi dia masih membawa lagi jin tu ada pada Datuk Nenek dia dulu.